Bayangkan Anda adalah Tuhan dan sedang bermain permainan simulasi membina negara. Sumber sifar kawasan yang sangat terhad dikelilingi oleh musuh yang memiliki senjata nuklear dan populasi yang semakin menurun. Jika ada negara dengan keadaan seburuk ini, apa yang akan Anda lakukan? Anda mungkin akan terus membuang data itu sebagai satu kegagalan yang pasti akan runtuh sejak dari awal lagi. Sudah tentu secara logiknya, itulah perkara yang betul untuk dilakukan. Tetapi di dunia nyata, wujud sebuah negara yang seolah-olah memegang semua syarat yang menjamin keruntuhan ini, namun sebaliknya, berjaya berdiri teguh sebagai salah sebuah kuasa besar terkemuka di dunia. Para sarjana di seluruh dunia menggaruk kepala. Pakar-pakar ketenteraan berbisik sesama sendiri bahawa mereka mungkin makhluk asing. Misteri terbesar dalam sejarah manusia gergasi senyap yang bernama Malaysia. Apa yang akan kami ceritakan ini bukan sekadar kisah kejayaan biasa, tetapi sebuah catatan tentang kebangkitan yang paling dramatik, paling mengagumkan, dan paling menyakitkan dalam sejarah manusia. Sila tinggalkan semua logik akal yang pernah Anda tahu dan dengarkan kerana seluruh dunia sedang terpegun. Kedudukan, kuasa dunia Malaysia, kebangkitan kuasa besar yang tidak dijangka. Ini tidak boleh dijelaskan oleh ilmu ekonomi. Dalam sebuah kuliah sains politik antarabangsa di University Harvard, 400 orang pelajar tergamam mendengar satu ayat daripada profesor mereka. Sumber sifar kawasan terhad tren populasi menurun malah dikelilingi oleh negara-negara bersenjata nuklear. Dari segi sejarah ini adalah kawasan yang sukar untuk terus wujud. Namun selepas konflik dan krisis ekonomi, hanya dalam tempoh lebih 70 tahun, negara ini telah mengatasi United Kingdom untuk menjadi kuasa besar keempat di dunia. Seorang pelajar mencela dengan sinis, itu kerana bantuan daripada Amerika. Profesor itu tersenyum tenang dan menjawab dengan satu ayat pendek. Jadi mengapa negara-negara lain tidak boleh melakukannya dari abu kemusnahan kepada pendapatan per kapita puluhan ribu dolar? Pertumbuhan pesat yang menakjubkan. Semua statistik dan teori hancur di hadapan negara ini. Kini masyarakat antarabangsa sedang mempersoalkannya dengan serius. Angka-angka telah mengesahkannya. Sejarah telah merekodkannya. Adakah Anda masih akan memanggilnya satu kebetulan? Mari kita selami situasi yang luar biasa ini. Kisah yang mengejutkan ini yang datang terus dari Amerika akan bermula sebentar lagi. Sila beritahu kami di ruangan komen dari mana Anda menonton. Kami juga ingin mendengar cerita Anda. Sebelum itu, hanya dengan menekan butang suka yang mengambil masa hanya satu saat ia akan menjadi pendorong yang hebat dalam menghasilkan video ini. Kawasan terhad tiada setitik pun minyak dikelilingi oleh kuasa-kuasa tentera. Secara logiknya, negara seperti ini sukar untuk bertahan, apatah lagi untuk bernafas. Buku teks Sains Politik Antarabangsa Harvard menjelaskan nasib sebuah negara penampan sebagai negara yang dihancurkan di antara kuasa-kuasa besar dan hilang seperti debu. Tetapi negara ini sebaliknya menjadi yang keempat di dunia. Lokasi geopolitiknya sangat tidak menguntungkan. Sumber sifar. Namun, dalam tempoh lebih 70 tahun, ia telah mengatasi pesaing-pesaingnya di Eropah. Tahukah Anda, selamat sejahtera, nama saya Lily Anderson. Saya menyaksikan peristiwa itu dengan mata saya sendiri di Dewan Kuliah Harvard pada hari itu. Detik ketika 400 orang pelajar terdiam membisu. Khamis minggu pertama, bulan Disember 2025, jam 2.00 petang. Dewan Kuliah Utama di kampus University Harvard dipenuhi pelajar. 400 tempat duduk hampir penuh. Beberapa pelajar terpaksa berdiri bersandar di dinding belakang. Bukan sahaja pelajar dari Fakulti Sains Politik Antarabangsa, tetapi juga pelajar dari bidang ekonomi sains sosial dan juga kejuruteraan turut berkumpul. Ini kerana kabar angin telah tersebar di seluruh kampus seminggu sebelumnya bahawa Profesor Edward Wellington akan memberikan syarahan khas. Biasanya subjek elektif ini mempunyai kurang daripada 100 orang pelajar, tetapi hari ini berbeza. Di skrin besar di hadapan dewan hanya latar belakang hitam yang dipaparkan. Di atas podium hanya ada sebuah komputer riba dan segelas air. Pelajar-pelajar berbisik-bisik sambil mengambil tempat duduk. Ada yang mengeluarkan telefon pintar untuk memeriksa mesej. Pada masa itu rakan di sebelah saya bertanya, "Lily, kenapa kau datang? Ini bukan subjek sains sosial kan? Bagi saya yang mengambil jurusan sains politik antarabangsa, ini bukan subjek wajib dan tidak memberikan sebarang kredit. Ia hanyalah kerana rasa ingin tahu."
Profesor Wellington terkenal sebagai pensyarah paling tegas di Harvard. Beliau adalah seorang pakar yang telah mengkaji teori pembangunan negara selama lebih 30 tahun. Apabila orang sepertinya mengadakan syarahan khas secara tiba-tiba, ia adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Tepat jam 2.00 petang pintu Dewan Kuliah terbuka dan Profesor Edward Wellington melangkah masuk, seorang profesor pertengahan umur yang memakai sut kelabu dan baju panas leher kura-kura berwarna hitam membawa beg kulit lama. Dewan yang tadinya riuh dengan bisikan serta-merta menjadi senyap sunyi. 400 pasang mata tertumpu kepada profesor itu. Beliau berdiri di hadapan podium, memandang sekeliling dewan perlahan-lahan dan membuka komputer ribanya tanpa berkata apa-apa. Selepas senyap seketika, sebuah peta muncul di skrin besar, peta Asia Tenggara. Profesor itu mengambil penunjuk laser dan menunjuk ke skrin. Tolong lihat kawasan ini. Penunjuk itu menunjuk ke sebuah negara yang agak kecil dikelilingi oleh negara-negara yang lebih besar. Di utara terdapat China, sebuah negara bersenjata nuklear dengan populasi 1.4 bilion orang. Ia juga bersempadan dengan kuasa serantau yang lain dan berdekatan dengan kuasa nuklear lain. Suara profesor itu tenang, tetapi jelas kedengaran di seluruh dewan. Keluasan negara ini lebih kurang 330,000 kilometer persegi, kira-kira 29 kali lebih kecil daripada China. Dan populasinya menunjukkan tren menurun. Masyarakatnya sedang menuju ke arah penuaan. Profesor itu menukar slide. Sebuah jadual status sumber muncul. Minyak sifar, gas asli, hampir sifar, biji besi, bergantung pada import. Arang batu tiada pelombongan. Pelajar-pelajar merenung, skrin ada yang mengangguk. Profesor itu menyambung, jika dianalisis dari sudut geopolitik, negara ini berada dalam kedudukan yang sangat sukar untuk bertahan. Dikelilingi oleh negara-negara gergasi, tiada sumber, sebahagian besar tanahnya berbukit bukau, dan sering dilanda bencana alam, seperti banjir dan kemarau. Dalam sains politik antarabangsa, kita memanggil negara seperti ini sebagai negara berisiko geopolitik tinggi. Dewan menjadi lebih senyap, pelajar-pelajar mula mencatat nota. Dalam sejarah, negara seperti ini mempunyai dua nasib. Pertama, menjadi negara satelit kepada kuasa besar. Kedua, lenyap sepenuhnya dari peta. Profesor itu berhenti sejenak, minum sedikit air. Dewan itu begitu senyap sehingga bunyi nafas pun boleh didengari. 400 orang pelajar merenung skrin. Jantung saya mula berdegup kencang. Saya tidak tahu apa yang akan diperkatakan oleh profesor, tetapi saya dapat merasakan saat yang penting akan tiba. Profesor itu membuka mulutnya sekali lagi. Secara teorinya, negara ini sepatutnya sudah tidak wujud sekarang. Atau jika ia wujud, ia sepatutnya hidup dalam keadaan tenat di bawah pengaruh kuasa besar jirannya. Malah pada pertengahan abad ke-20, negara ini pernah mengalami krisis ekonomi dan politik yang teruk. Bandar-bandar utamanya musnah. Rakyatnya menderita akibat kebuluran dan krisis. Seorang jenderal Amerika pernah meramalkan bahawa negara ini akan mengambil masa 100 tahun untuk pulih. Tetapi nada suara profesor sedikit berubah. Semua pelajar mengangkat muka serentak. Adakah anda semua tahu di mana kedudukan negara ini sekarang? Profesor itu meletakkan penunjuk lasernya dan menukar slide. Sebuah tajuk besar muncul di skrin: Kedudukan Kuasa Global 2025. Kedudukan keupayaan menyeluruh negara-negara dunia. 1. Amerika Syarikat. 2. China. 3. Rusia. 4. Profesor itu berhenti sejenak. Seluruh dewan menahan nafas. Malaysia. Serta-merta, dewan itu gamat dengan suara terkejut. Malaysia, bisik pelajar di sebelah saya. Pelajar di barisan hadapan terbeliak matanya dan melihat skrin berulang kali. Jantung saya terasa seperti dihentak. Malaysia di tempat keempat dunia. Habis di mana United Kingdom, Perancis, Jerman. Profesor itu menukar slide seterusnya. 5. Jerman. 6. United Kingdom. 7. Perancis. Suara riuh pelajar semakin kuat. Ada yang saling berpandangan dengan kehairanan. Jerman ke-5, UK ke-6, Perancis ke-7. Betul ke ni? Profesor itu mengangkat tangannya memberi isyarat untuk senyap. Dewan kembali tenang. Saya faham anda semua terkejut. Tetapi semua institusi berprestij ini, Institut Kajian Strategik Antarabangsa US News, World Report Global Firepower, semuanya mengumumkan keputusan yang sama. Malaysia menduduki tempat keempat di dunia dari segi kuasa menyeluruh yang merangkumi kekuatan ekonomi, teknologi diplomasi, dan kuasa budaya. Profesor menukar skrin sekali lagi. Sebuah graf muncul.
Graf itu menunjukkan perubahan dalam tempoh 70 tahun selepas krisis. Garisan yang mewakili Malaysia bermula dari hampir paling bawah dan melonjak naik dengan mendadak. Tahun 1957, runtuhan pasca penjajahan. Tahun 2025, negara ekonomi terkemuka dunia. Dari negara yang kekurangan makanan selepas krisis kepada negara dengan jangka hayat purata tertinggi di dunia. Dari negara yang kalah dalam konflik dan kehilangan segalanya kepada negara dengan teknologi terkemuka di peringkat global. Fikiran saya terasa kosong. Bagaimana perubahan sebegini drastik boleh berlaku dalam 70 tahun? Teori pembangunan ekonomi yang kami pelajari dalam buku teks tidak dapat menjelaskannya. Biasanya sebuah negara memerlukan sekurang-kurangnya 100 hingga 150 tahun untuk menjadi negara maju. Tetapi Malaysia melakukannya dengan kelajuan yang luar biasa. Profesor itu memandang sekeliling dewan perlahan-lahan dan berkata, "Semua saya telah mengkaji teori pembangunan negara selama 30 tahun. Saya telah menganalisis beratus-ratus negara, meneliti data yang tidak terkira banyaknya, dan saya sampai pada satu kesimpulan. Pertumbuhan sesebuah negara memerlukan syarat-syarat tertentu, sumber yang melimpah, tanah yang luas, populasi yang ramai, atau kedudukan geopolitik yang strategik. Mesti ada sekurang-kurangnya salah satu daripadanya. Itulah yang saya pelajari dan ajarkan." Tetapi, profesor itu menayangkan semula peta Malaysia. Negara ini tidak mempunyai mana-mana syarat tersebut. Tiada sumber tanah, terhad populasi menurun, risiko geopolitik tinggi, bencana alam pun banyak. Tetapi ia masih di tempat keempat dunia. Apa maknanya ini? Dewan kembali sunyi. 400 pelajar merenung profesor dengan penuh perhatian. Profesor itu berkata, "Perlahan-lahan. Inilah yang ingin saya kongsikan dengan anda semua hari ini. Malaysia adalah negara yang telah memusnahkan semua teori sedia ada, atau lebih tepat lagi ia adalah negara yang mencipta teori baharu. Ia adalah satu-satunya kes dalam sejarah manusia di mana kelemahan sejak lahir telah menjadi daya penggerak yang luar biasa." Profesor itu berhenti sejenak memandang sekeliling dewan. "Antara Julai dan Ogos tahun ini, saya telah melawat Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengumpul data bagi kajian model pembangunan Asia Tenggara. Saya menghabiskan masa selama 6 minggu melawat Kuala Lumpur dan pelbagai kawasan lain. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Dan apabila saya kembali, saya sedar. Teori yang saya kaji selama 30 tahun ini semuanya salah. Jantung saya mula berdegup lebih laju." Suara profesor itu berubah penuh keyakinan. Matanya bersinar lebih terang daripada biasa. Pelajar-pelajar di sekeliling saya mencondongkan badan ke hadapan. Tiada siapa yang terganggu. Profesor itu menukar slide terakhir. Di skrin hanya ada satu ayat, "Malaysia, The Theory Breaker, Malaysia pemusnah teori." Mari kita mulakan ceritanya. Apabila profesor mula bercakap, seluruh dewan kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Profesor itu perlahan-lahan turun dari podium memulakan ceritanya. "Julai tahun ini saya menaiki penerbangan terus dari lapangan terbang Boston ke Kuala Lumpur. Perjalanan mengambil masa kira-kira 21 jam. Di dalam pesawat saya membuka komputer riba dan menyemak draft artikel saya mengenai model ekonomi Asia Tenggara. File itu penuh dengan data dan teori yang telah saya kumpulkan selama hampir 30 tahun. Dan Malaysia hanyalah salah satu kajian kes di dalamnya. Terus terang, saya tidak mengharapkan apa-apa yang luar biasa. Saya fikir saya sudah tahu segalanya dari statistik dan lawatan lapangan, hanyalah satu langkah untuk menambah kredibiliti kepada artikel saya." Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada awal pagi. Pengumuman di dalam pesawat dibuat dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Pramugari mengedarkan borang imigresen. Lapangan terbang yang kelihatan dari tingkap sangat bersih dan teratur. Bangunan yang dibina dengan kaca dan rangka keluli berkilauan di bawah cahaya pagi. Landasan terbentang luas sejauh mata memandang. Laluan dari pesawat ke kaunter imigresen, tiada secebis sampah pun. Lantainya berkilat seperti cermin. Silingnya tinggi, cahaya semula jadi masuk menerangi segala-galanya. Apabila tiba di kaunter imigresen, beratus-ratus penumpang beratur tetapi tidak sesak. Berpuluh-puluh pintu automatik dipasang. Penumpang warga negara Malaysia melaluinya dengan pantas. Kaunter untuk warga asing juga banyak. Pegawai memeriksa pasport dengan cepat dan sangat sopan. Barisan menjadi pendek dengan pantas. Apabila tiba giliran saya, pegawai itu mengambil pasport saya, mengimbasnya dan memeriksa skrin. Apabila saya menjawab bahawa saya datang untuk mengumpul data penyelidikan, dia tersenyum mesra dan berkata,
Selamat menikmati perjalanan anda, lalu memulangkan pasport saya. Keseluruhan proses termasuk pendaftaran cap jari mengambil masa kurang dari 10 minit. Sambil berjalan ke tempat pengambilan bagasi, saya melihat sekeliling. Papan tanda dalam pelbagai bahasa anak panah yang jelas. Tiada peluang untuk sesat. Apabila tiba di tali sawat bagasi, ia sudah pun berputar dan bagasi mula keluar. Beg saya keluar serta-merta. Di Boston menunggu 30 menit atau lebih adalah perkara biasa, tetapi tidak di sini. Selepas melalui kastam dan keluar ke Dewan Ketibaan, saya memeriksa jam tangan sekali lagi. Dari saat turun pesawat hingga keluar sepenuhnya dari lapangan terbang, ia hanya mengambil masa kira-kira 30 menit. Di Amerika 1,5 hingga 2 jam adalah perkara biasa. Profesor itu berhenti sejenak minum air. Dewan kuliah masih senyap. Beberapa pelajar mencatat nota yang lain merenung profesor. Di Dewan Lapangan Terbang, saya menyambung ke Wi-Fi percuma. Sambungan berjaya dalam beberapa saat tanpa sebarang prosedur yang rumit. Saya cuba menguji kelajuannya, ia sangat pantas. Wi-Fi lapangan terbang di Amerika selalunya tidak dapat disambungkan atau jika dapat pun sangat perlahan. Tetapi di sini, ia lebih laju daripada internet di rumah saya. Saya mengikut papan tanda untuk mencari stesen KLIA Express ke bandar. Selepas mengikut papan tanda, saya tiba di pintu masuk. Jadual kereta api dipaparkan di skrin elektronik memberitahu bahawa kereta api seterusnya akan tiba tidak lama lagi. Kereta api tiba tepat pada masanya, tiada 1 minit pun lewat. Pintu terbuka, penumpang turun dengan teratur. Tiada siapa yang menolak-nolak. Saya menaiki kereta api dan duduk. Tempat duduknya bersih, di dalamnya senyap dan tenang. Apabila kereta api mula bergerak, pemandangan di luar tingkap berlalu. Semakin menghampiri pusat bandar, saya mengeluarkan komputer riba untuk bekerja, tetapi mata saya terpaku pada pemandangan di luar. Bangunan pencakar langit tersusun rapi, jalan raya lebar dan bersih. Saya juga melihat tapak pembinaan dengan kren bergerak. Tiada apa yang statik. Apabila tiba di stesen, saya bertukar ke MRT. Mengikut papan tanda pertukaran, saya tiba di platform. Kereta api tiba setiap 2,3 minit. Gerabaknya moden dengan pintu skrin platform untuk keselamatan. Di dalamnya pendingin hawa sejuk dan selesa. Penumpang yang duduk diam-diam melihat telefon pintar atau membaca buku. Sangat senyap. Tiada siapa bercakap telefon dengan kuat, tiada siapa memasang muzik dengan kuat. Saya turun di sebuah stesen di pusat bandar seperti Bukit Bintang atau KLCC dan berjalan ke hotel. Jalan raya penuh dengan orang tetapi tidak huru-hara. Laluan pejalan kaki teratur. Lampu isyarat berfungsi dengan betul. Apabila melintas di lintasan, belang kereta berhenti sepenuhnya dan memberi laluan kepada pejalan kaki. Di Amerika, kereta sering tergesa-gesa walaupun ada pejalan kaki, tetapi di sini berbeza. Apabila saya mendaftar masuk ke hotel dan masuk ke bilik, saya melihat jam. Kurang dari 2 jam dari tiba di lapangan terbang hingga sampai ke hotel di pusat Kuala Lumpur. Saya menyusun beg dan memandang keluar tingkap. Jalan raya Bukit Bintang di bawah. Orang ramai berjalan, kedai-kedai beroperasi. Papan iklan tersusun rapi ditulis dalam bahasa Melayu dengan estetika dan keteraturan. Saya membuka komputer riba dan mula mencatat tanggapan pertama saya. Sistem berfungsi dengan sempurna. Dari lapangan terbang hingga ke hotel, saya tidak tersangkut atau sesat walau sekalipun. Semuanya bersambung. Semuanya berfungsi dengan betul. Ini bukan satu kebetulan. Ia adalah sistem yang direka. Semasa menaip, saya berasa terkejut. Perasaan bahawa ada sesuatu yang sangat berbeza dari jangkaan saya. Profesor itu memandang sekeliling dewan perlahan-lahan dan menyambung. Malam itu saya berjalan di jalan-jalan pusat bandar. Walaupun sudah lewat malam, jalan raya terang dan ramai orang. Wanita berjalan seorang diri, tetapi tiada siapa yang kelihatan tidak selamat. Saya masuk ke sebuah kedai serbaneka 24 jam untuk membeli air. Pekerjanya sangat ramah, menyapa dengan suara yang ceria. Ada juga kaunter layan diri berfungsi dengan lancar. Saya keluar dari kedai dan terus berjalan, masuk ke lorong-lorong kecil. Lorong itu juga terang dan bersih, hampir tiada sampah kelihatan. Keesokan harinya, saya memulakan pengumpulan data secara serius. Saya melawat perpustakaan negara mencari maklumat mengenai pembangunan ekonomi dan menyemak data statistik. Angka-angka itu adalah sesuatu yang saya sudah tahu, kadar pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor keluaran dalam negara kasar per kapita. Semua angka yang saya rancang untuk rujuk dalam artikel saya. Tetapi apa yang saya rasakan semasa berjalan di bandar ini sangat berbeza daripada angka-angka tersebut.
Beberapa hari kemudian, semasa berjalan di Kuala Lumpur, saya melihat sebuah perhentian bas. Waktu itu musim panas, cuaca sangat panas. Di perhentian bas itu, semburan kabus halus keluar untuk menyejukkan mereka yang menunggu. Apabila saya duduk di bangku, saya nampak papan tanda Wi-Fi percuma dan skrin elektronik yang menunjukkan masa ketibaan bas secara masa nyata. Saya memberanikan diri, bertanya kepada seorang pekerja syarikat warga Malaysia yang berdiri di sebelah saya, "Maafkan saya, adakah perhentian bas ini sejuk begini hanya pada musim panas?" Lelaki itu tersenyum dan memberitahu saya, "Pada musim tengkujuh, kipas pengering udara di bangku ini akan diaktifkan untuk mengurangkan kelembapan." Kipas pengering udara. Saya terdiam. Di Boston kami terpaksa menunggu bas dalam kesejukan yang menggigit. Sesetengah perhentian bas tiada bumbung pun untuk berteduh dari hujan. Profesor itu menukar slide. Gambar perhentian bas muncul di skrin. Reka bentuk yang bersih dan berfungsi. Pelajar-pelajar di dewan merenung skrin. Ada yang saling berpandangan dengan terkejut. "Ini adalah perhentian bas biasa di Malaysia," kata profesor itu. "Bukan tempat istimewa. Pemandangan yang biasa di Kuala Lumpur." Sebuah tangan diangkat dari belakang dewan. Ia adalah seorang pelajar pertukaran bernama Smith. Dia seorang elit yang lulus dari universiti terkemuka dan datang ke Harvard untuk pengajian sarjana. Dia terkenal kerana sering mengemukakan soalan-soalan tajam dalam perbincangan. "Profesor, boleh saya bertanya?" Profesor itu mengangguk. "Silakan." Smith bangun dari tempat duduknya dan membuka komputer ribanya. "Anda sedang bercakap tentang pembangunan Malaysia, tetapi saya ada data yang telah saya sediakan. Terdapat analisis yang mengatakan bahawa kebanyakan teknologi dan industri utama Malaysia pada masa lalu datang daripada meniru teknologi Amerika dan Eropah. Semasa tempoh pemulihan, selepas krisis mereka membuka komponen produk barat dan menirunya. Analisis ini mengatakan bahawa tanpa itu, Malaysia hari ini tidak mungkin wujud." Suaranya tenang, tetapi penuh keyakinan. Dewan menjadi senyap. Mata pelajar tertumpu silih berganti antara profesor dan Smith. Jantung saya mula berdebar. Smith menyambung, "Jadi bukankah kejayaan mereka hanyalah hasil daripada menumpang ciptaan negara lain?" Profesor itu diam seketika. Seluruh dewan menahan nafas. Kemudian profesor itu berkata, perlahan-lahan, "Soalan yang bagus, Smith. Memang benar selepas krisis Malaysia telah mempelajari teknologi barat. Tetapi yang penting adalah apa yang berlaku selepas itu. Banyak negara yang belajar teknologi. Banyak negara cuba mengimport teknologi dari barat. Jadi mengapa hanya Malaysia yang berjaya berkembang sejauh ini, malah mengatasi yang asal?" Smith hendak berkata sesuatu lagi, tetapi profesor itu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menunggu. "Saya akan ceritakan satu fakta yang lebih penting." Profesor itu menukar slide. Dokumen sejarah muncul di skrin. Tahun 1957, selepas kemerdekaan. Apa yang tinggal di Malaysia hanyalah sisa-sisa penjajahan. Asas industrinya musnah. Ia adalah permulaan dari situasi yang paling tragis dalam sejarah manusia. Dewan kuliah menjadi lebih senyap. Saya melihat wajah Smith menjadi tegang. Profesor itu menyambung, "Tiada sumber, tiada kilang, tiada makanan yang mencukupi. Tetapi Malaysia bangkit. Dari tahun 1960-an hingga 1990-an ia mencapai pemulihan yang menakjubkan. Dan pada tahun 1990-an hingga 2010-an ia mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tahun 2020-an mereka menawan pasaran global dengan barangan elektronik dan teknologi. Dan kini mereka menawan hati orang di seluruh dunia dengan budaya makanan, filem dan seni mempertahankan diri silat." Smith duduk dan menutup komputer ribanya. Wajahnya menunjukkan penerimaan. Profesor itu menyambung dengan suara yang tenang, "Smith, apa yang Anda katakan itu ada benarnya. Mereka belajar. Tetapi mereka tidak hanya meniru. Adakah Anda tahu perkataan penambahbaikan berterusan Kaizen? Mereka tanpa henti memperbaiki teknologi yang mereka perolehi, menjadikannya lebih kecil, lebih cekap dan lebih tahan lama. Itulah semangat rakyat Malaysia. Semangat para pencipta tukang mahir yang terkumpul dalam sejarah. Semangat yang tidak pernah mengalah, yang bangkit setiap kali jatuh. Rasa terdesak bahawa negara tidak boleh gagal. Keazaman untuk mencipta sesuatu yang lebih baik. Inilah intipati Malaysia." Profesor itu terus menceritakan pengalamannya di Malaysia satu persatu. Pelajar-pelajar di dewan mendengar dengan penuh perhatian, ada yang mencatat nota. Suara profesor itu penuh dengan kekaguman.
Pada masa itu, kira-kira seminggu selepas tiba di Malaysia, saya berjalan di sepanjang tebing Sungai Klang. Saya mendengar bahawa sungai yang dahulunya tercemar telah dipulihkan dengan indah, jadi saya mahu melihatnya dengan mata saya sendiri. Airnya jernih mengalir di antara bangunan pencakar langit. Ada burung-burung air terbang dengan megah di atasnya. Sukar dipercayai ada ekosistem di tengah-tengah bandar. Saya memandang pemandangan itu seketika. Saya teringat Sungai Charles di Boston. Sungai Charles di Boston, tempat saya dibesarkan juga mengalir melalui bandar, tetapi ia hanyalah pemandangan bukan tempat yang hidup. Tetapi Sungai Klang di tengah-tengah Kuala Lumpur mempunyai ikan berenang burung berehat. Yang lebih menakjubkan adalah hakikat bahawa ini adalah hasil usaha pembaikan kualiti air selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyerah pada sungai yang pernah kotor semasa pertumbuhan ekonomi pesat, sebaliknya memulihkannya. Jika hanya memikirkan keuntungan ekonomi, mungkin lebih mudah untuk menambak sungai dan menjadikannya jalan raya. Tetapi, Malaysia memilih untuk hidup bersama alam. Profesor itu berkata perlahan-lahan. Pada saat itu saya sedar. Malaysia bukan negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia adalah negara yang mementingkan keharmonian dengan alam semula jadi dan kualiti hidup rakyatnya secara serentak. Semasa berjalan di tebing sungai, saya melihat orang ramai berehat di bangku. Kanak-kanak bermain. Pasangan berjalan berpegangan tangan. Saya berfikir inilah negara yang benar-benar untuk rakyatnya. Profesor itu menayangkan gambar sungai di skrin. Imej air yang mengalir dan burung yang terbang di atasnya begitu jelas. Adakah anda tahu mengapa ini penting? Malaysia tidak mengorbankan sesuatu untuk kemudahan, tetapi menggunakan teknologi untuk memulihkan alam sekitar. Beberapa hari kemudian, saya berpeluang melawat sebuah kilang berteknologi tinggi Malaysia di luar bandar. Ia adalah sebuah kilang di kawasan terpencil. Saya mendapat kebenaran khas untuk melawat bahagian dalamnya. Kilang itu bersih seperti bilik pembedahan. Juruteknik yang membawa saya menerangkan, mereka sedang menghasilkan bahan teras yang digunakan dalam telefon pintar dan kereta elektrik di seluruh dunia di sini. Komponen yang memerlukan ketepatan peringkat nanometer. Dunia kecil yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Mereka berkata negara lain cuba meniru, tetapi tidak dapat mencapai tahap ketulenan ini. Apabila mendengar kata-kata itu, saya faham konteksnya. Ini bukan industri pembuatan biasa. Abad ke-21 dikuasai oleh bahan dan teknologi, kata profesor itu. Telefon pintar, kereta, peralatan elektrik, semuanya mempunyai bahan dan komponen dari Malaysia di dalamnya. Banyak negara yang menghasilkan produk akhir, tetapi hanya sedikit negara yang menghasilkan jantungnya. Malaysia sedang memegang jantung itu. Slide bertukar gambar kilang robotik muncul. Sektor robotik perindustrian dunia jelas didominasi oleh syarikat Malaysia. Tanpa robot dari syarikat-syarikat ini, kilang-kilang kereta di seluruh dunia akan terhenti. Slide seterusnya menunjukkan teknologi peralatan pertahanan. Teknologi kapal selam dan radar Malaysia berada di tahap tertinggi dunia. Walaupun mereka menyembunyikan keupayaan mereka di bawah perlembagaan, potensi mereka berada pada tahap yang paling ditakuti oleh negara-negara jiran. Profesor itu berhenti sejenak memandang sekeliling dewan. Semua hari ini bukan sahaja Malaysia, tetapi banyak negara maju berfikir perkara yang sama, keinginan untuk menjadikan negara kaya. Tetapi sebab mengapa Malaysia istimewa adalah ini, keyakinan adalah asas kepada keinginan itu. Slide bertukar urutan, peristiwa sejarah Malaysia muncul. Profesor itu menerangkan perlahan-lahan, Malaysia telah berjuang dengan bencana alam, banjir, kemarau dan krisis ekonomi yang tidak terkira banyaknya. Setiap kali mereka kehilangan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Seperti semasa banjir besar pada tahun 2014 atau krisis kewangan Asia. Seluruh dunia fikir Malaysia sudah tamat. Tetapi apa yang dilakukan oleh mangsa? Tiada rompakan atau rusuhan. Mereka beratur dengan senyap untuk menerima bantuan, berkongsi dan membantu antara satu sama lain. Gambaran mereka saling memberi laluan dalam situasi yang paling teruk di negara mana lagi ini, mungkin berlaku. Suara profesor itu menjadi kuat. Rakyat Malaysia adalah bangsa yang menjadi lebih hebat apabila dilanda krisis. Mereka mempunyai gen untuk mengatasi kesukaran, semangat muhibah, semangat perpaduan, hati yang menjaga ketenteraman. Inilah sebab sebenar mengapa Malaysia menjadi nombor 4 di dunia. Dewan kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Pelajar-pelajar merenung profesor dengan penuh perhatian.
Saya merasakan sesuatu yang hangat membara dari lubuk dada saya. Profesor itu mengakhiri akhir bulan Ogos saya kembali ke Boston. Sepanjang penerbangan pulang, saya terus berfikir. Saya tahu statistiknya. Saya tahu segalanya dari angka. Tetapi realitinya berbeza. Malaysia bukan sahaja negara yang ekonominya berkembang. Ia adalah negara yang mempunyai semangat yang berbeza. Saya cuba meminda fail penyelidikan yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun. Tetapi sebaik sahaja saya hendak menulis ayat pertama, saya sedar teori ini tidak boleh menjelaskannya. Teori bahawa tanpa sumber negara tidak boleh berkembang. Teori bahawa tanpa tanah yang luas, negara tidak boleh menjadi kuasa besar. Semua ini salah. Malaysia menjadi nombor 4 di dunia tanpa sebarang syarat tersebut. Negara tanpa sumber sedang mencipta teknologi yang menggerakkan dunia. Negara semenanjung yang kecil ini sedang mengekspor budayanya ke seluruh dunia. Bagaimana ia mungkin? Jawapannya hanya satu, rakyatnya. Semangat rakyat Malaysia. Profesor itu menukar slide seterusnya. Gambar peminat anime, drama dan filem dari seluruh dunia muncul di skrin. Orang dari pelbagai bangsa memakai kostum dengan gembira. Profesor itu berkata, perlahan-lahan Malaysia bukan negara yang hanya mempunyai kekuatan tentera dan ekonomi. Ia adalah negara yang menggerakkan dunia dengan budaya. Pernahkah anda mendengar perkataan Cool Malaysia? Belia di Amerika dan Eropah sedang belajar bahasa Melayu, makan makanan Malaysia, menonton drama Malaysia. Mereka terkesan dengan cerita-cerita Malaysia. Mereka menyerap nilai-nilai Malaysia, persahabatan, usaha kemenangan dan belas kasihan yang memaafkan musuh sekalipun. Kandungan Malaysia mempunyai emosi yang unik. Ramai pelajar mengangguk. Ini bukan hanya mengenai siri atau filem. Jenama negara telah berubah. Dari era dipanggil harimau ekonomi, kepada negara yang ingin dilawati dan didiami. Slide bertukar, gambar sebatang jalan di Manhattan, New York muncul. Terdapat barisan panjang di hadapan sebuah restoran Malaysia. Restoran mewah perlu ditempah lebih awal. Profesor itu menjelaskan. Di ibu kota, makanan dunia, masakan Malaysia adalah salah satu genre yang paling digemari. Sihat, cantik dan lazat. Malah di Paris pun begitu. Kui Mui dan pencuci mulut Malaysia mengejutkan tukang masak tempatan. Profesor itu berkata perlahan-lahan. Adakah anda tahu apa maknanya ini? Malaysia bukan lagi negara yang mengejar barat. Apa yang dicipta oleh Malaysia sedang menjadi standard dunia. Slide bertukar, peta dunia muncul, menunjukkan lokasi pelajar bahasa Melayu di seluruh dunia. Orang di seluruh dunia semakin ramai belajar bahasa Melayu. Kenapa? Kerana mereka mahu menonton siri tanpa sari kata. Kerana mereka mahu memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Suara profesor itu menjadi kuat. Jika kita melihat kembali sejarah, bahasa membawa kuasa. Dahulu orang di seluruh dunia belajar bahasa Inggeris. Sekarang mereka belajar bahasa Melayu kerana minat, bukan paksaan, tetapi kerana mereka suka. Mereka menggerakkan dunia dengan budaya, bukan senjata. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, adakah ini bermakna Malaysia sedang menakluki dunia dengan kuasa lunak soft power? Profesor itu mengangguk. Lebih tepat lagi, ia sedang menawan hati. Kekuatan tentera mencipta ketakutan, tetapi budaya mencipta cinta. Malaysia telah membuktikannya. Profesor itu berhenti sejenak memandang sekeliling dewan. Apabila budaya kuat, produk terjual. Suka siri Malaysia, makan kuih Malaysia. Suka permainan Malaysia, beli produk Malaysia. Malaysia boleh dipercayai pandu kereta Malaysia atau guna teknologi Malaysia. Kuasa lunak dan kuasa keras sedang membina sinergi. Gambar pasport Malaysia muncul di slide. Semua lihat pasport ini. Pasport merah Malaysia. Adakah anda tahu betapa berkuasanya ia di dunia? Indeks pasport Henley antara yang tertinggi di dunia. Salah satu negara yang paling banyak boleh dilawati tanpa visa. Kenapa? Kerana rakyat Malaysia dialu-alukan. Apabila mereka tiba, mereka berbelanja berkelakuan, baik tidak melakukan jenayah, tidak masuk secara haram. Ini adalah tahap kepercayaan nasional yang dibina dari kejujuran dan kesedaran sivik yang ditunjukkan oleh setiap rakyat Malaysia di luar negara selama berpuluh-puluh tahun. Suara profesor itu sedikit bergetar. Ada kisah yang menunjukkan kepercayaan ini. Anda kenal Turki, rakan kongsi sejati. Terdapat sejarah bantuan tanpa mementingkan diri semasa bencana. Mereka tidak pernah melupakan budi. Semasa Perang Iran-Iraq, pesawat Turki sanggup mengambil risiko terbang untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkandas. Jepun juga begitu. Semasa krisis ekonomi, mereka menghulurkan bantuan.
Mengapa mereka membantu Malaysia? Bukan kerana Malaysia kaya. Kerana Malaysia adalah sahabat yang setia, yang menghulurkan bantuan apabila rakan dalam kesusahan dan tidak melupakan budi yang diterima. Inilah kuasa diplomasi Malaysia. Saya merasakan bahang di dada. Pelajar di sebelah saya mengesat air mata. Pelajar di hadapan mengangguk dalam-dalam. Profesor itu menyambung, bukan menundukkan dengan kuasa tetapi memenangi hati dengan kepercayaan. Inilah gambaran sebenar kuasa besar pada abad ke-21. Malaysia tahu betapa dahsyatnya konflik, jadi ia lebih tahu nilai keamanan berbanding sesiapa pun. Itulah sebabnya mereka mendapat kepercayaan dari seluruh dunia. Profesor itu menekankan suaranya. Tiada sumber, tiada tanah, tiada populasi, itu bukan syaratnya. Tetapi Malaysia mempunyai rakyatnya. Rakyat yang membersihkan runtuhan dan membina kilang dari abu. Tukang mahir yang mendedikasikan hidup mereka kepada pembuatan. Warga negara yang menjaga ketenteraman walaupun dalam bencana besar tanpa rusuhan. Watak inilah sumber terkuat Malaysia. Dewan kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Beberapa pelajar malah menangis. Profesor itu menukar slaid terakhir. Tahun 1957. Kita fikir semuanya sudah berakhir. Tetapi bagi mereka itu adalah permulaan. Semangat yang tidak pernah mengalah hati yang bersatu padu kerajinan. DNA inilah yang membina Malaysia hari ini. Malaysia bukan negara yang memusnahkan teori, tetapi negara yang menunjukkan model tamadun baru. Mereka membuktikan bahawa kekayaan material dan ketinggian rohani boleh wujud bersama. Profesor itu perlahan-lahan turun dari podium berjalan ke tengah dewan. Saya telah mengajar di dewan ini selama 30 tahun. Tetapi lawatan ke Malaysia kali ini mengajar saya sesuatu. Apa yang membina sebuah negara bukanlah keluasan tanahnya, bukan jumlah minyak di bawah tanahnya. Tetapi hati orang yang tinggal di sana. Malaysia telah membuktikannya. Dari runtuhan ke tempat keempat dunia dalam 70 tahun. Ini bukan keajaiban, tetapi satu keniscayaan. Ia adalah hasil yang dicipta oleh kehendak rakyatnya. Profesor itu mengakhiri kemenangan sejati bukanlah memenangi perang, tetapi memenangi hati orang di seluruh dunia. Malaysia sedang memenangi hati orang di seluruh dunia dengan budaya makanan, teknologi dan kejujurannya. Inilah kuasa yang paling kuat. Inilah kemenangan yang paling berkekalan. Terima kasih kerana mendengar cerita saya. Profesor itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Serta-merta, dewan kuliah itu gegak gempita. 400 orang pelajar serentak bangun dari tempat duduk mereka. Tepukan gemuruh bergema. Tepukan itu seperti guruh memenuhi dewan. Beberapa pelajar bersorak. Profesor itu masih berdiri menunduk matanya merah. Tepukan tidak berhenti untuk seketika. Pelajar terus bertepuk tangan, ada yang menangis. Malah Smith yang tadinya ragu-ragu turut berdiri dan bertepuk tangan. Wajah sinisnya hilang, hanya tinggal rasa hormat. Saya perlahan-lahan berdiri, kaki saya menggeletar. Sesuatu yang panas membara dari lubuk dada saya. Sambil bertepuk tangan saya memandang profesor. Profesor itu memandang para pelajar dan mengangguk perlahan-lahan. Malah orang di luar dewan membuka pintu dan menjenguk untuk melihat apa yang berlaku. Akhirnya tepukan reda. Pelajar mula meninggalkan tempat duduk mereka seorang demi seorang. Ada yang menghampiri profesor untuk berjabat tangan. Sambil mengemas barang, saya melihat sekeliling. Dewan kuliah kelihatan berbeza. Ruang yang sama, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Cara saya memandang dunia telah berubah. Saya berjalan keluar ke koridor. Pelajar-pelajar berkumpul dan berbual. Mereka sedang membincangkan tentang Malaysia. Ada yang sedang mencari maklumat pelancongan Malaysia di telefon pintar mereka. Rakan yang duduk di sebelah saya datang. Lily, kau percaya tak hebat sangat ke Malaysia ni? Saya mengangguk. Saya tidak dapat berkata-kata. Saya memandang keluar tingkap melihat kampus Harvard di bawah. Pelajar-pelajar sedang berjalan. Cahaya matahari petang bersinar hangat. Tiba-tiba saya terfikir, saya mahu ke Malaysia. Saya mahu berjalan di jalan yang sama dilalui profesor. Saya mahu melihat pemandangan yang dilihat profesor dengan mata saya sendiri. Saya mengeluarkan telefon pintar dan mencari penerbangan ke Kuala Lumpur. Saya menyemak harga dan tarikh. Boleh pergi semasa cuti musim sejuk. Saya hampir menekan butang tempah, tetapi berhenti sejenak. Betul ke nak pergi, saya bertanya pada diri sendiri. Saya mengangguk. Ya, mesti pergi. Mesti alaminya sendiri. Saya melihat profesor berjalan keluar dari koridor. Beliau sedang bercakap dengan beberapa orang pelajar. Saya menghampiri dan menunggu.
Profesor itu mengucapkan selamat tinggal kepada pelajar-pelajar itu dan berjalan ke arah saya. Profesor, terima kasih banyak, kata saya. Syarahan hari ini sangat luar biasa. Profesor itu tersenyum. Jika Anda terkesan, Anda mesti pergi ke Malaysia sendiri. Itulah pembelajaran yang sebenar. Saya mengangguk. Ya, saya sedang merancang untuk pergi semasa cuti musim sejuk ini. Profesor itu menepuk bahu saya perlahan-lahan. Keputusan yang baik. Alaminya sendiri dan kembali untuk memberitahu orang lain betapa hebatnya Malaysia. Profesor itu berjalan menyusuri koridor. Saya memerhatikan belakangnya. Saya merasakan sesuatu sedang membara di dalam dada. Malaysia. Negara yang memusnahkan teori. Negara yang sedang membina tamadun baru. Saya telah membuat keputusan. Saya mesti pergi. Saya memandang keluar tingkap sekali lagi. Langit biru tanpa awan. Saya sedar serta-merta. Kisah yang saya dengar di Dewan Kuliah hari ini akan mengubah hidup saya. Cara saya memandang dunia telah berubah. Cara saya memahami sesebuah negara telah berubah. Dan yang paling penting, saya mempunyai keinginan untuk pergi ke Malaysia. Saya mengeluarkan telefon pintar saya sekali lagi dan menekan butang tempah. Skrin pembayaran muncul. Saya menekan butang sahkan. Tiket penerbangan ke Kuala Lumpur telah ditempah. Jantung saya berdegup kencang. 3 bulan lagi saya akan menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Saya akan berjalan di jalan yang sama dilalui Profesor dan merasai kekaguman yang dirasai Profesor dengan diri saya sendiri. Saya berjalan keluar dari koridor. Di luar matahari masih cerah. Pelajar masih lalu lalang. Tetapi segalanya kelihatan berbeza. Pemandangan yang sama, tetapi dengan makna yang berbeza. Dunia sebelum mengetahui tentang Malaysia dan selepas mengetahui tentang Malaysia sangat berbeza. Malaysia bukan negara yang memusnahkan teori, tetapi ia adalah teori baru itu sendiri. Kata-kata Profesor masih terngiang-ngiang di kepala saya. Kuasa yang tidak kelihatan lebih kuat daripada kuasa yang kelihatan. Semangat rakyat mengubah nasib negara. Malaysia telah membuktikan semua itu. Ia terukir di lubuk hati saya. Saya berjalan sambil berfikir, 3 bulan lagi. Apa yang akan saya lihat di Malaysia? Apa yang akan saya rasakan? Adakah saya akan terkesan seperti Profesor? Saya berasa teruja. Saya berasa ingin tahu. Malaysia, negara yang memusnahkan teori. Negara yang mengubah dunia. Saya memandang ke langit. Cahaya matahari menyinari wajah saya. Angin meniup rambut saya dengan lembut. Saya bersumpah dalam hati. Saya akan ke Malaysia mengalaminya sendiri dan kembali untuk memberitahu orang ramai betapa istimewanya Malaysia, betapa kuatnya ia dan mengapa dunia sedang memerhatikan Malaysia. Terima kasih semua kerana mendengar cerita saya sehingga tamat. Selamat tinggal semua. Bagaimana dengan cerita hari ini? Pada mulanya ia mungkin kedengaran seperti kisah kejayaan sebuah negara sahaja. Tetapi semakin kita mendengar, kita semakin merasakan ada banyak makna tersembunyi yang tidak pernah kita sedari. Sungguh menakjubkan bagaimana sebuah negara semenanjung kecil yang kekurangan sumber dan sering dilanda bencana tidak pernah menyerah dan merintis jalannya sendiri. Ia bukan hanya soal nasib atau masa yang tepat, tetapi kerana keazaman rakyatnya yang diwarisi turun-temurun dan kekuatan kepercayaan antara satu sama lain. Soalan yang diajukan oleh Profesor, jadi mengapa negara-negara lain tidak boleh melakukannya, masih terngiang-ngiang di fikiran kita. Akhirnya, sama ada sebuah negara atau individu, apa yang lebih penting daripada keadaan luaran adalah hati yang percaya pada diri sendiri dan semangat yang tabah sehingga ke akhirnya, bukan malah di dunia tempat kita tinggal sekarang sering kali kita memerlukan hati seperti itu. Orang yang terus melangkah ke hadapan sehingga akhir, walaupun sakit dan kelihatan kecil, itulah orang yang benar-benar kuat. Melalui cerita ini kami berharap kita semua dapat melihat dunia yang kita diami dengan perspektif yang sedikit berbeza. Kerana apa yang ditunjukkan oleh Malaysia kepada kita bukan sekadar kejayaan tetapi kemungkinan. Sebuah kisah yang belum berakhir. Jawapannya mungkin masih sedang ditulis pada saat ini. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Dan sila kongsi cerita yang memberi inspirasi ini dengan orang di sekeliling anda dan bincangkannya bersama-sama. Akhir sekali menekan butang langgan suka dan menetapkan pemberitahuan yang hanya mengambil masa 1 saat akan menjadi pendorong yang hebat dalam menghasilkan video kami. Ini adalah kisah inspirasi yang membawa kekaguman kepada anda semua dengan ikhlas. Semoga hari anda indah dan bahagia.